horsepower dengan 1.5 horsepower. Macam harga dia berbeza. Kita punya ada promosi. Sekarang ni aircon ni kita ada 2 horsepower, 1.0 dengan 1.5 horsepower. Lepas tu kita juga ada promosi lah, promosi diskaun RM10 selama 10 bulan. Okay. So yang ni untuk aircon lah. So kita boleh tunjuk dia punya filter. Ni filter dia. Akak, tu bukan ex-boyfriend akak. Kenapa kak? Kenapa lagi dekat sini? Okey, kita teruskan macam biasa lah. Okey. Kenapa kak? So macam Hai. Awak? Saya Cham lah bawa awak. Macam mana awak boleh kenal bau saya? Saya mestilah kenal bawa awak. 5 tahun saya simpan bau tu. Awak dah lupa ke yang saya bagi perfume tu dekat awak? Lupa Lupa, tapi masih pakai lagi. Masih pakai lagi Oh, kira awak masih guna lagi perfume tu? Oh, dahsyat lah. Ni macam mana ni plan kuku? Oh, untuk apa aircon? Awak jual sekali dengan ni Tu penapis air, ni aircon. Untuk aircon ni kita ada 2 horsepower lah. Dia 2 lah kan, dia macam kita berdua. Macam kita berdua. Okey. Ni 75 Memang less lah. Betul, daripada harga 85 kita ada diskaun apa ni RM10 selama 10 bulan lah. Okey. So nak beli aircon boleh sejukkan hati awak tu sikit. Beli aircon ni untuk sejukkan hati saya? Ya. Hati saya sebenarnya tak pernah panas pun. Berbanding hati awak kan? Yalah, kalau tak panas dia tak putus. Cuba beza non-Titan Grand dengan Warrior ni. Macam Grandi ni promosi dia RM150. Dia punya mesin pun okey. Air dia mesin sedap Air dia sangat sedap. Sedap air dia Ya. Memang confirm air awak air dia sedap. Air dia sedap. 1.5. So yang ni apa beza? Dia ni besar dengan kecil. Apa beza dia, macam lebih kurang je dia punya ni function dia? Yang ni ada tangki, yang ni tak ada tangki. Oh, yang ni ada tangki, yang ni tak ada tangki. Tapi rasa macam saya berminat juga yang ni. Kecil-kecil sudahlah, sebab yalah kan duduk bujang-bujang ni kalau pakai besar-besar payah, jadi better pakai kecil lah kan. Nak boleh hari ni boleh tu juga ke? Maksudnya hari ni submit terus saya dapat ke? boleh? Dapat awak apa ni, dapat kuku? Boleh? Ya. Okey, macam ni. Tak apalah, kita settle dulu lah. Okey, kita settle. Boleh? So ni kira settle lah kita settle. Okey, so, berapa hari pemasangan Non? Dalam 2-3 hari macam tu. 2-3 hari lah. Terima kasih Cik Bon sudi bantu saya, support saya. Memang saya suka support orang sebenarnya Non. Dan apa-apa pun tahniah lah Non Saya cuma doakan Non dengan Mak semoga ada jodoh dan berkekalan. Terima kasih Non.